dulu semasa saya kecil kan, series yang saya selalu akan tengok adalah Doraemon. So Doraemon time tu, dia masa saya kecil, Doraemon tu dia macam kucing tau. I cakap pun macam pelik. Dia macam kucing berwarna biru. Dia kucing robot lah, dan selalu dia akan jaga Nobita, dan kalau Nobita dalam apa-apa masalah, Doraemon akan tolong Nobita. So dalam series tu saya belajar sesuatu. Okay. Kalau kita dalam apa-apa masalah, kita boleh bergantung kepada kawan, I think. And jangan lari dari masalah, kita kena face the masalah tu. Okay. Itu yang saya belajar. Tapi Doraemon tu dia ada satu sisi yang ada unsur-unsur 18SX sikit. Oh, ada? Ada. Contoh Nobita dia mandi tak pakai baju. Suzuka tu Suzuki ke Suzuka? dah lama tak. Kita I rasa Shizuka I rasa tu boleh terangsang budak-budak tengok. Ya, betul. Dia satu pendedahan yang tak sepatutnya pada umur ketika itulah. Tapi nak tak nak, tahulah itu ada agenda di sebalik ke apa untuk menyelesaikan umat Islam ke sebagainya. Tapi nak bagi tahunya bahawa mereka berusaha untuk dedahkan kepada kita hiburan tu daripada budak-budak kecil lagi. Dengan perkara-perkara macam tu. Kalaulah kartun pun dah ditunjukkan macam tu, nanti dewasa dalam filem pula. Kan? Betul. Jadi dia ada proses masa zaman sekolah rendah dia dengan kartun, menengah dia dengan wayang, sampai dewasa pun dengan wayang dia ada. Betul. Jadi nak tak nak, sebab tu ibu bapa memang nak tak nak dia kena bekerja keras lagi berbanding dengan dahulu. Betul. Tapi cumanya dia kena bekerja keras dalam banyak perkara lah. Bukannya sahaja pasal kewangan saja, tapi pasal pendidikan anak-anak juga.